Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah status hadis makan hidangan menggunakan dulang secara berjemaah? Saya faham orang Arab makan roti tamar. Di Malaysia makan nasi basah. Bahkan ada yang mengajar untuk suap rakan kerana enzim dari tangan boleh menguatkan silaturahim. Mohon pencerahan. Pertamanya, makan berhimpun pada makanan yang sama adalah satu tuntutan. Kerana keberkatan datang. Memang ada dalam hadis orang mengadu makan tak cukup. Nabi SAW suruh berhimpun makan sama-sama. Bila berhimpun makanan ni, berkat tu datang. Dia jadi cukup. Sebab itu Nabi suka golongan Asy'ariyun, puak-puak Asy'ari yang datang ke Madinah, bila tak cukup makanan, dia orang akan bawa apa yang dia orang ada, himpun makan ramai-ramai. Tak kira lah sama ada makan dulang yang sama ataupun dulang tu ada, kita cedok untuk bagi pihak kita. Tak ada masalah yang tu. Tapi makan lebihan, maksud makan orang suap, ada tak dalam hadis? Ada. Dalam hadis Nabi SAW arahkan, kalau orang bawa makanan kat kita, orang tolong bawa makanan pada kita, khadam ke siapa ke, bawakan makanan pada kita, kita ajak dia makan sekali. Nabi kata ajak makan sekali. Kalau dia tak mau makan sekali dengan kita, kita ambil, kita bagi kat dia. Suapkan dia. Saya tahu, sebab dulu saya pernah kena hentam. Kebetulan ada seorang sahabat saya ni, dia suapkan saya makan. Dia kata, tolong rasa. Dia ada pula orang pergi tangkap gambar, pergi letak dekat Facebook. Kena hentam saya. Kan? Baru saya letak hadis tu. Memang ada suapkan makanan ni. Tapi dia bukanlah satu kewajipan dah. Adab. Adab kita pada orang yang dah sediakan makan untuk kita, kita bagilah dia sikit. Sama ada kita bagi pada tangan dia ke, ataupun kita suapkan dia. Kan? Dan boleh tak makan lebih orang ni? Makanan lebih orang boleh? Kan tadi saya dah cerita hadis, dia orang kongsi susu. Satu bekas. Kan? Sahabat ahli sufah duk kongsi kan? Lah kali Abu Hurairah pun minum. So, maka benda tu tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah. Tapi ustaz, saya tak lalu lah ustaz. Tak lalu tu bukan orang kata apa? Bukan sebab untuk mengharamkan dia. Kita je tak lalu. Tapi kalau semua tu ahli keluarga, kalau tak boleh makan orang suap, anak kita nak suap macam mana? So, kalau kita tak lalu tak apa. Dia bukanlah satu kewajipan. Tapi benda tu benda yang tak dilarang oleh agama. Cuma berhimpun pada makanan bagus. Tak kira lah sama ada kita makan sama dalam satu bekas, ataupun kita ambil daripada bekas yang sama, letak di tempat kita dan kita makan. Tak ada masalah. Yang penting berhimpun pada makanan, satu benda yang baik. Jangan makan asing-asing. Kalau makan boleh sekali. Ya, kerana keberkatan itu datang. Bahkan dia selain daripada mengeratkan ukhuwah sesama Islam, dia juga mengajar kita tentang adab. Kalau kita makan seorang-seorang, katalah makanan tu memang untuk ramai, tapi kita makan dulu. Kita mungkin tak rasa segan nak ambil banyak. Ayam ada 10 ketui, belakang ada 9 orang, kita ambil seketui setengah, cubit-cubit sikit-sikit, dia bukan nampak pun. Mungkin ada perasaan macam tu kan. Tapi kalau ramai-ramai, dia mengajar kita konsep berkongsi, mengajar konsep adab dalam makan. Makan pun tak adalah gelojoh sangat, kontrol sikit. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tak open dak makan dengan VIP. Orang suruh makan meja VIP, tak mau lah. Kena kontrol. Kita pergi makan belakang kan. Tempat geng-geng sama dengan kita. Sebab apa? Tak kontrol sangat makan. Gelojoh sikit boleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.